Kerajaan dengan ini mengharamkan sukan badminton di seluruh negara. Akta anti-sukan ini berkuat kuasa pada tahun ini. Start hari ini. Ini semua disebabkan perang tarif dunia yang berlaku sekarang ni korang. Di mana negara mengharamkan apa sahaja unsur-unsur yang menjadi simbol sokongan kepada mana-mana pihak. Bermain badminton ni dia seakan-akan simbolik untuk sokong sesuatu persekutuan tau. Jika sesiapa sahaja didapati melibatkan diri secara langsung, kerajaan akan mengenakan hukuman mati. Korang rasa ekstrim sangat ke? Oh, aku rasa ekstrim. Nak tahu ekstrim ke tidak? Korang emailkan emailkan korang punya feedback kat aku. kerajaan dengan ini tidak menyembelahi mana-mana pihak dalam perang tarif dunia bagi menjaga keselamatan rakyat yang tinggal di negara ini. Kita sebagai orang awam pun diberikan green light untuk membunuh sesiapa saja yang bermain sukan haram tersebut. Yang kita nak buat apa ni? Amir! Kerajaan akan bagi ganjaran pada sesiapa saja yang dapat menangkap orang main badminton ni dan bunuh mereka. Aku rasa ekstrim. Tapi aku nak tahu pendapat korang juga. Dengan itu korang boleh email kat aku. Sebab apa? Kita punya nombor telefon yang ketiga dah kena ban juga. So boleh email. Email kita masih lagi email yang sama. Kita nak cakap apa? Punca dia mati ni. Cakap je lah dia mati sebab lemas. Geng, semalam kita ada dengar ada mayat di dalam kolam. Mengikut siasatan polis kata aktiviti terakhir mayat tu adalah bermain badminton. Tak tahulah dia dibunuh oleh rakyat kita yang memang betul ekstrim tu, ataupun dia sedar dia salah main badminton, dia bunuh diri. Persoalan dia sekarang, dia bermain dengan siapa? Ika, adik Amir. Ya, saya. Boleh ikut saya pergi balai? Saya tak nak panjang cerita dekat sini. Saya kena ambil barang dalam kereta. IC saya tertinggal dalam kereta. Okey. Mana IC? Banyak hasil? 50-50 lah. Boleh. Buat podcast pun tak masuk macam ni tau. Jadi, kalau korang ada ternampak individu-individu yang bermain sukan haram ni, bolehlah email pada saya. Okey.